Okay, Assalamualaikum. Saya Miza. So, hari ni kita nak share sikit lah. So, korang tahu tak sekarang ni kita ada 3 jenis cermin mata. Yang pertama, saya tunjuk sikit lah. So, yang ni first kita ada cermin mata yang jenis single vision. So, yang kedua kita ada bifocal. So, frame dia macam ni lah. Yang ketiga ialah multifocal. Yang pertama ialah single vision. Cermin ni macam ni lah, jenis clear. So single vision ni kita ada satu fokus, iaitu jauh ataupun dekat. Okey, yang kedua pula ialah jenis bifocal, iaitu kita nampak cermin ni jenis lekuk macam ni. Iaitu dia mempunyai dua fokus, iaitu bahagian ni untuk jauh, bahagian yang lekuk ni untuk dekat. Okey, yang ketiga pula ialah multifocal. So multifocal ni kalau korang tengok dekat lens dia tak nampak apa-apa kan. Tapi dia sebenarnya mempunyai 3 jarak, iaitu jauh, sederhana dengan dekat. Untuk jauh untuk kelihatan seperti kita nak drive. Kalau untuk sederhana seperti kita nak tengok laptop ke komputer ke. Untuk dekat untuk membaca lah. So basically ramai akan ambil ni sebab dia lebih kosmetik look.